Alright, Muscat is in the house. Okay. First of all, aku nak minta maaf lah live semalam tu. Okay. Muscat dah tidur, tapi live is still on. Baru tadi off lah. Dah berapa jam? 9 jam. 9 jam. So ucap terima kasih kepada siapa-siapa semalam yang masuk live Muscat. Okay, aku nak cakap sikit lah kan kepada ini Sakai ni. Sakai, relax sikit lah. Oh, kenapa ni? Tengok kau punya gerak-geri badan ni macam koyak je, macam emosi je. Relax lah. Kau tak payahlah nak ni sebut-sebut ugut ni, ugut sana, ugut sini. Engkau tu yang sahut orang. Engkau tu ugut-ugut orang dulu. Kau tak payahlah nak bagi apa section 50 apa 509 kat orang. Tak payahlah. Orang polis pun malas nak layan lah. Betul tak? Nak report polis sebagai report polis ke? Siapa yang report polis tu? Nak tanya sikit tu. Siapa yang report polis? Kau ke? Adik kau? Muka kau macam tak berani je pergi balai. Mr. Sakai, mangsa colik. Mana mangsa colik? Mangsa colik. Konon-konon apa ni, mangsa leher diletak pisau. Penculik melarikan mangsa melalui naik bot. Nak pergi ke Singapura naik bot. Logik tak kawan-kawan? Ada masuk akal tak? Singapura adalah negara yang dia punya rules and regulation is very strict. Kau agak-agak boleh lepas tak? Yang siapa-siapa ni, cuba fikir. Kau ingat dekat dalam masuk Singapore Waters, tak ada orang jaga ke? Tak ada coast guard ke? Tak ada polis laut. Punya orang Sakai ni pemikiran. So tak payahlah kan. Gunung-gunung. Ada nak langgar orang dengan kereta 4x4. Ada kereta kancil nak langgar. Nak langgar orang tu dengan 4x4. Betul ke? Mungkin kau ada kot kereta 4x4, tapi dah tersidai kat rumah kan. Tak mampu nak repair. Betul ke? Sudahlah Sakai-Sakai kan. Tapi nak gebang lah. Naik kereta, buat live dalam kereta dengan penuh emosi. Kenapa tu? Koyak ke? Aku bertanya ni. Muscat bertanya. Sila jawab. Kenapa? Semalam live pun tak lama. Tak sampai setengah jam. Kenapa tu? Koyak ke? Semalam ada satu komen level live tak tahu lah yang orang yang kau sahut tu, dia ada reply, ada naik kau punya live punya. Tak naik live lah, naik komen lah live. Terus kau tutup live ke? Betul ke? Aku tanya. Konon-konon meeting. Ada ke meeting? On the weekend, Saturday night meeting. Dahsyat Saturday night orang spend time dengan family, keluar, enjoy kan. Buat live meeting. Kecoh.